Habis tu, mana Volkswagen? Guys, sini sekejap. Guys, hari ni birthday adik aku. Dan hari ni juga Typhoon. Yang tu tak penting tau. Yang penting hari ni aku nak surprise birthday dia. Masa dia aku ready-readykan baju aku dengan baju dia tau. Aku tak naklah nampak aku pakai baju mewah jumpa dia kan. So dah masukkan baju dalam kereta, aku terus pergi ambil dia dekat kedai. Korang kena percaya aku yang betul-betul aku akan bagi kat dia. No more prank, no more plot twist. Hari tu, aku towing kereta ni daripada Puncak Alam, tempat aku beli. Dan aku nyorokkan kereta ni daripada dia kat sebuah kilang dekat Puncak Alam. Hari ni, sebelum aku nak bagi kat dia, aku akan buat surprise birthday party dia dulu. Baru aku akan bagi kereta ni kat dia. Kau nak tengok benda ni? Let's go. Mac! Benda pasal lampu. Jom ikut aku, jom ikut aku. Gini Kau tengok kerja ni, kau cuti, jom. Takkan tu kau. Kau jaga seorang, boleh Kau jangan, Mek. Kau nak buat prank semua, aku dah malas. Jom. Masa ni aku terus bawa dia ke KL. Perjalanan aku ke KL ambil masa dalam 40 minit macam tu lah. Dan aku terus sampai kat sana, aku terus bagi baju kat dia, suruh dia siap. Dah siap? Dah. Jadi macam ni. Okay, jom. Mek, kau ready lah, Mek. Kali ni aku sumpah aku tak scam kau. Kali ni serius aku tak scam kau. Bodoh, Mek. Kau tunggu muka aku dulu, Mek. Happy birthday. Sini, Mek. Happy tak birthday kau? Ya, aku happy yang kau, Mek. Sekejap lagi aku ada nak surprise kau something lagi. Kau jangan dah. Malas. Serius. Kau kena percaya aku. Sudah dah. Kau makan dulu, kau makan. Mac, ni untuk kau. Wih. Kali ni aku tak main-main, Mac. Aku tak ada nak scam kau. Ni memang betul-betul untuk kau. Aku beli. Weh, ni serius sama, Mek. Kau sudah. Ya. Kau takkan muka aku nak main-main je. Kali ni mestilah aku nak serius Aku dengan dah kau. trauma dengan benda itu. Mac, benda lepas jangan dikenang. Kau faham? Mek. Thank you. Gerak luar. Dah lambat. Mac, aku naik kau. Tam, kau bawa kereta aku Alright. Nak kita baru aku kan? Gila. Jom. Jumpa sana Ya. Okey. Jom. Kita tengok kereta aku. Mac, aku pergi tandas sekejap Kau tunggu kejap Aku isi minyak lu. Kau jangan lambat Sumpah guys, aku tak sangka adik aku kali ni buat macam ni kat aku.